Alright, kalau anak korang campak telefon ke dalam air, biasanya korang buat apa? Korang ambil telefon tu masuk ke dalam beras ataupun korang tak buat apa-apa? Just beli telefon baru. Cuba komen sikit. Walaupun Oppo A6 5G ni dia ada water resistance yang paling tinggi sekarang ni, IP69. Korang pun boleh nampak air-air yang sangkut dekat bahagian speaker tu. So korang pun boleh pergi ke phone manager, korang scroll bawah sikit, akan ada butang more. Masuk ke dalam dan korang akan jumpa speaker cleaner. Tekan start. Bagi speaker tu keluarkan satu bunyi and keluarkan air-air yang sangkut dekat dalam speaker tu. Korang pun boleh buat cycle ni 2-3 kali. The more the better lah. Dan tips ni pun sesuai untuk rider sebab yelah korang dah lalui macam-macam. Telefon kena hujan, telefon masuk longkang dan sebagainya. By the way, kalau korang tak jumpa speaker cleaner ni, korang pun boleh letak dekat shortcut, dekat notification center. So korang tekan je pen. Dekat bawah tu, korang scroll, swipe ke tepi, cari speaker cleaner dan masukkan speaker cleaner tu dekat dalam shortcut. So, kalau korang tengah nak cari telefon yang at least ada water resistance supaya mengurangkan risiko air masuk ke dalam komponen telefon dan rosakkan motherboard korang, check out Oppo A6 5G dekat dalam beg kuning sekarang.